Baik. Baik Anas. Korang dah sampai ya? Belum. Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Finally dah lama tak buat video, so hari ni kita buat video balik. Hari ni kita pergi ride ke Janda Baik. Okay, tapi this one tak sure kalau ada masa free kita bolehlah terus pergi ke Bukit Tinggi. Kita naik dengan R25M, ZX25R and member dekat sana lagi 2 motor NVX dengan satu lagi Zontes. Okay, stay tuned guys. Okay guys, kita ada Karim. Video lah? Video lah bro, YouTube. Ini Nas. Alif Azim dekat sana. Motornya? Sana. Wey, Alif Azim. Oh, record lah. Ya, kita sekarang nak pergi ride sepeda basah, lecap, berkicap dan nancap. Siap dah. Tadi kita beli baju ride je lah. Okay bro, ride mana bro? Ride mana? Janda Baik? Baik lah. Ui yo, ni NVX bukan biasa-biasa guys. Nampak suspension pun ESR. Wish. Let's go. Sedap. Lepas ICU lah. ICU lah. Janganlah. Standard. Okay guys, kita nak gerak. Okay, so hari ni aku tengah try record pakai Carlo punya mic, external mic. Okay, so tak sure dia punya sound quality macam mana, cuma dia agak leceh sikit lah sebab before this just tekan record and dia terus capture daripada DJI mic. Tapi yang this one aku kena separatekan sound dan juga video daripada DJI. Let's go. Kau boleh top speed berapa? 12 tepat. Okey. Tadi kau tak putus kan? Jom. Tunggu dengan kecai. Aku okey je. Macam nak untung. Tapi yang penting kita dah jalan. Daripada bilang yang tadi ini session. Hopefully tak ada sedih. Dulu jalan ni terlalu ada gelap-gelap. Hai, selamat.
Dek. Nak gelak terus? Apa? Nak gelak terus tak? Baik juga. Tembak dulu okey. Gelak je terus. Dah terus. Ha. Saja singgah dulu aku nak tengok motor-motor. Apa? Nak tengok motor. Waktu musuh rakan. Aku tengok ada juga member tadi. Ada member tak? Ah. BHP Dunkin Donut. Okey. Janda baik dulu lah. Janda baik. Janda baik dulu lah. Ini baik dulu. Yang kedai lah. Ha. Jom. Okay, so ada dua NVX dan satu Zontes Nova kot nama dia. I think lah Zontes Nova motor Khalid. Weh, tapi NVX ni member Khalid tayar kecil right.
kita dah sampai dekat Kopi Ladang. Best lah. Hari ni kita sarapan jauh sikit. Sarapan jauh sikit. Biasa si sarapan dekat Shah Alam dekat Hakim. Biasa kat Padang Jawa lah. Biasa Padang Jawa. Ini Janda Melayu. Weh, main corner. Main corner. Supaya tak ada Masih kamera belakang. bantai tu. Aku ada pasal ada orang konak sampai bawah. Uish, macam belakang ni. Pasal kaki lah. Okay guys, dah dapat nasi lemak, ayam rempah. Nah, patah kaki dengan kau apa nak backflip muka kat tanah kan? Nasi kelabu. Sedap weh, sedap. Lemak biawak. Sedap doa. Lemak biawak. Korang kena try. Okay guys, so sudah siap makan. Semua nak Nak mandi sungai. nak mandi sungai. So ini Kopi Ladang. Okay. So hopefully you guys can hear the sound dengan jelas. This one record guna Cardo. Kau dah buka map? Aku follow kau. So aku bagi nas dekat depan sebab aku lupa nak buka map. And then tempat nak pergi ni adalah Suki ke tak tahulah. Tapi tempat Alif Syukri. Hopefully tempat dia function lah. Okay, so cuaca agak baik. Sebenarnya dah lama lah aku nak pergi ride. Dah lama juga aku tak ride. Pasal sekarang ni dah start bulan musim hujan actually. Bulan sekarang bulan 11 kan. Bulan 10. Bulan 10 ni memang hasil hujan, hari-hari hujan. Actually pagi tadi nak keluar pun dah hujan. Okay. By the way guys, sebenarnya tak sure you guys tahu ke tak, yang motor aku before this aku pakai full system. And then now sekarang aku dah pakai yang slip on. Means aku just masuk je balik tabung standard. Okay. Tapi muffler aku pakai yang Acra punya lah. Means just slip on. Tapi aku dapat rasakan yang dia punya power ada drop. Dia punya power ada drop means dia lambat lah nak pergi ke 1.9 tu memang lambat. And then nak ke top lambat, dia punya nak ke apa, top speed lambat, dengan top speed pun tak dapat setinggi yang macam dulu asal. Tak sure kenapa. Means kalau you guys tahu any tempat yang boleh tune ECU, you guys try comment yang recommended and trusted lah. Sebab saya nak cuba. Yeah.
Okay, so dekat sini ada sungai. Kita mandi sungai. Boleh lah, not bad. Dan tempat disediakan tempat apa nama? Boleh jalan-jalan apa bagi semua. Campsite pun dibagi. So ada toilet apa semua komplit lah. Tempat dia. Bersama kita Bikers Kapcai dan Subai. Misteri Nusantara. Bicycle sebelah sana. Misteri Nusantara. Hari ni kita nak buat Tunjuk paranormal. sana Lokman, sana Nas. Sini ada Lokman. Sini ada Nas. Hi guys. Okay. Kau tahu ada pacak mini dia. Buat benda ni berapa kos. Saya yang konten YouTuber tu, yang survival. Nak masak apa ni? Masak lemah. Lemak biawak. Dah berapa lama abang punya pengalaman buat api pakai batu ni? Sejak kecil. Hampir saya sekarang umur 20 tahun. Hampir 20 tahun dekat sini mencuba. Tak mau terbakar juga ya. Okay. Apa punca? Okay, so ini hasil dia. Kita tunggu 20 tahun ya. 20 tahun. Selama 20 tahun. Fuyuk. Bang, yang tu art berat lah. Yang ni bukan berat. Yang ni tawaduk. Tawaduk. Cuba saya tenggelam, awak masuk. Boleh tak? Tak boleh. Kameraman yang tak berani masuk. Matilah 3,000 nak kena ganti lah. Aduh. By the way, lokasi abang dekat mana? Sekarang ni kita orang kat Janda Baik, tapi resort wood apa tadi? Woodstick. Woodstock. 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 Wood Park. Apa tau? Wood tahu-tahu RM30 kita orang makan di sungai. Itu RM30 lokasi. Kita orang nak main Alim Syukri pula banyak stok. So kita terpaksa pindah ke sini. Tahu-tahu RM30 je. Tapi tak apa. Towel free. Yang penting towel free. Ya. Kowe pun free. Kowe pun free. Air kowe pun free. Minyak yang manis. Ya. Okay, so jangan lupa Subscribe survival di Sungai Janda Baik. Ya. Zas.